Salam. Ni tayar 2018 Tomat, tak pernah pakai. Nak tanya Tomat, boleh pakai ke sekarang Tomat? Kalau tayar tu tersimpan saja dalam cuaca keadaan berapa temperature. Kalau temperature melebihi daripada 25, bahaya. Dia jadi keras. Tapi kalau di bawah lagi 25, memang elok, boleh pakai lagi. Tayar tak ada expire date. Tapi cara macam mana simpan? Yes, cara macam mana simpan. Tetapi jika dia ada pada kereta dan kereta tu masih elok pakai, dia cuma kurang jalan, tiap-tiap 1 bulan sekali dia gerak. Dia akan tukar. Yang tertekan di bahagian bawah tu naik ke atas. Yang tukar lagi, tekan lagi, dia naik ke atas. Kalau dia setahun duduk je macam tu, tak boleh. Nanti bila kita duduk dalam kereta, dia geduk. Tayar yang tertekan tu jadi keras. Okey. Baik Tomat, terima kasih Tomat. Tak bahaya Tomat, tak bahaya ya? Tak bahaya. Okey. Tapi tak boleh buat laju. Tu je. Nanti brake dia tak cengkam. Tapi tak boleh buat laju. Tak boleh buat laju. Pakai boleh cara biasa. Sebab 84 dia dah 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Sebab rekod saya, tayar yang saya pakai adalah 12 tahun. Itu simpan jaga macam mana pula? Dia memang kurang jalan. Dia berjalan tiap-tiap 2 minggu, 3 minggu dia jalan. Okey. Jadi dia bunga waktu dia 13 tahun tu pun masih banyak lagi. So ambil tayar tu jadikan main drift. Main drift okey lah Tomat. Biar dia kira bunga dia bagi mencengkam. Memang nak habis lah. Memang nak bagi habis. Dia panas. Dia. Bila dia cukup panas, dia memang cengkam. Cantik Tomat. Bagus juga tayar-tayar lama ni buat drift Tomat. Betul. Ada kegunaannya sebenarnya. Dan tayar yang tadi tu kita taruh baru lah. Okey.